Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Hari ini saya nak bercakap sedikit mengenai perkara kredit. Hutang kad kredit, hutang rumah dan lain-lainnya. Okey, tertanya-tanya tak kenapa tiba-tiba Zeria ni nak bercakap pasal hutang kad kredit ke hutang rumah orang? Bukan saya nak bercakap. Tapi disebabkan terlalu banyak orang yang komen dekat saya kata yang di rumah. Di Malaysia rumah mewah-mewah kerana hutang. And then kata kereta 4-5 buah kereta kerana dibeli gunakan hutang. And then kata kompor tu yang gas api tu korang. Dia kata yang tu pun kita hutang. That's mean dia nak apa? Dia nak sindir kita. Dia nak kata yang kita ni beli semua benda menggunakan hutang. Yang mana tu kata macam tu banyak kali kan? Main dengar sini. Hai, saya buat video pasal kampung, orang pergi kat hutang kat kredit orang pula. Sekali lah nak ada hutang telefon, apa masalah? Apa masalah kami nak ada hutang ke? Kami nak beli cash ke? Apa masalah? Dengar sini lah ya. Mungkin kat negara korang tak ada LHDN, tapi negara kita orang ni ada LHDN. Kita beli motor cash pun, dia tanya, mana dapat duit? Kerja apa? Slip gaji, itu ini semuanya dia akan tanya. Mana boleh kami kata, saya kerja dekat Australia. No, gaji saya kat sana $1,000 contoh. $1,000. And then saya kumpul lama-lama, saya dapatlah ini. Bukti apa? Okey, so kita kena bagi segala alamat majikan dan segala-gala yang lengkap. Okey. So yang mana jual-jual semua tu kan ada setengah orang ni. Biasalah diorang jual benda tu. So dapat duit banyak-banyak. That's why lah HDN buat macam tu. Sebab dia nak pastikan demi keselamatan kita jugalah kan. Bukan untuk orang lain. That's why dia akan tanya banyak sangat. Sebab itulah di Malaysia kami beli semuanya menggunakan hutang. First kami ni bukan anak datin. Bukan anak datuk. Bukan. Kami ni rakyat biasa sahaja. Jadi of course lah if rakyat biasa confirm lah kami ni macam kerja pun kerja biasa je. Jadi, kami manalah. Memang jujur saya cakap, kami takkanlah bila umur kami dah 60 tahun baru kami nak beli rumah. Takkanlah bila umur kami dah 60 tahun baru kami nak beli kereta idaman kami, motor idaman kami. Of course no, right? That's why kerajaan memudahkan kerja kami. Kerajaan bagi time awal, time umur berapa? 22 tahun macam tu dapat loan kereta, loan rumah. Itu pun dia tak bagi macam tu je. Bukan kalau kau tak kerja and then dia pergi bagi kau. Okey lah bayar bulan-bulan. No, bukan macam tu. Dia sama juga. Kita ni, kita kena macam ni tau. Kita kena tunjuk gaji kita. Kita kerja dekat mana. Gaji kita berapa naik, berapa turun, berapa. Semua kita kena tunjuk. Bila diorang dah tengok, dia ni layak lah nak bayar kereta ni. Layak lah beli kereta Proton contoh. And then barulah kita lepas loan tu. That's why kat Malaysia ni bila lepas loan kita akan rasa gembira. Sedangkan loan tu sebenarnya harga dia jadi 2 kali ganda lebih mahal. Tapi it's okay. Takkanlah bila dah umur 60 tahun baru nak beli kan macam tadi saya bagi tahu. Jadi kita still memudahkan lah. Dua-dua pihak untung. Kita untung dapat rumah, diorang untung dapat duit lebihannya. Tapi diorang kan tunggu kita lah. Macam loan rumah 30 tahun, 20 tahun pun ada. 30 tahun pun ada. Benda ni basic, simple. Kami kat Malaysia dah sebati. Jadi kalau korang nak buat perbandingan yang kata dekat negara korang tu orang beli rumah cash, buat rumah sendiri cash, it's okay, silakan. Kami tak kata apa-apa pun. Sebab dekat kampung kami, dekat kampung ni Malaysia ni, semua rumah ni orang buat guna cash. Rumah taman baru kita loan. Rumah kampung, rumah kita macam ni. Cash kak, cash. Ambil duit dari bank ataupun transfer. Okey, satu rumah 100,000. Transfer. Itu tak menunjukkan yang kami miskin ya? Yang penting kami ada bukti kami kerja, kami kumpul duit. Okey, kami ada bukti semua tu. Settle. Kerja kami settle. Senang, simple dan mudah. Tak perlu nak judge. Dia yang kata yang kompor. Apa tu? Kompor tu api. Kita nak masak tu kan. Gas tu kan. Yang tu dia kata yang tu pun kita hutang. Merah dengar sini. Mungkin dia tak tahulah kot. Mungkin dia tak tahu. Kita ni kat Malaysia, setiap kali dapat gaji kan. Tu, Shopee tu kan. Semua ada dekat troli kami check out. Tak tinggal satu pun. Okey? Jadi tu tidak menunjukkan kami miskin. Normal lah tu bila dah akhir bulan tu kita macam makan makanan yang sedikit murah. Berbelanja tidak terlalu banyak. Normal lah tu.
nama pun akhir bulan, bukan awal bulan kan. Kalau awal bulan tu lain ceritanya. Jangan kata kami miskin. Jangan kata kami beli kredit ni sebab kami tak mampu. Jangan kata kami bayar hutang-hutang ni sebab kami tak mampu nak bayar. Kalau kami tak mampu bayar, bank tak bagi lulus tau. Bila bank tak bagi lulus, jangan harap nak ada kereta, rumah semua tu. Jangan harap, lupakan segala mimpi-mimpi tu. Lagi satu, saya tertanya-tanya sikit. Yang nak bayar hutang tu kami. Tapi yang sibuk korang. Janganlah marah, tanya je. Yang nak bayar tu kami, yang nak duduk tu kami, bayar kami. Hutang tu atas kepala kami. Yang boleh bayar tu kami juga. Tapi korang pula yang lebih-lebih. Kami orang Malaysia ni okey je. Alhamdulillah hidup je lagi. Basic lah, tolong lah ni kan. Nama pun hidup. Lagi satu macam saya beritahu. Kita ni bukan anak datin, bukan anak datuk. Anak orang biasa je. Jadi bersyukur lah kira ni kerajaan bantu kami. Tapi masalahnya yang komplain pun bukan orang Malaysia juga. Yang komplain orang luar negara. Korang pula kita ni. Kita dah tunjuk video kampung. Tu fokus dekat video kampung. Ini kita tunjuk suasana kampung. Dia pergi bercakap pasal kredit rumah lah. Pasal kredit proton lah. Proton tak okey lah, inilah, itulah, inilah. Kau sibuk-sibuk. Alah. Yang guna kita. Yang duduk kita. Yang bayar kita. Yang kena tanggung beban kita. Yang sibuk orang lain. Yang ni macam unexpected lah kan. Kiranya batang ni kita yang sibuk ni orang lain elok lah. Senang tinggal tengok saja kan. Tapi ni tidak. Tak apalah. It's okay. Saya tak boleh nak halang sebab diorang ada mulut. Diorang sendiri, ada tangan diorang sendiri, ada dosa pahala diorang sendiri. And dia dah besar. Kan bukan budak-budak yang komen. Kalau baby 2 bulan yang komen tu lain cerita dah kan. Ni dah besar, elok kerja dah. Still juga nak cakap pasal-pasal benda ni. Tak apalah. Kita pun macam tak apa. Setiap orang ada pendapat masing-masing. Boleh je luahkan. Kami okey je. Kami okey je. Gitu. Cumanya, bila banyak kali kita dengar benda yang sama, of course kita macam, why? What was happen? Kalau hutang sekalipun apa akan terjadi? Yang bayar tu kami. Tolonglah. Bayar tu kami. Kami boleh bayar tu kira bagus lah tu. Jadi, dekat sini saya bukan nak kata apa, bukan nak marah ke apa. Silakan luahkan pendapat anda. Setiap orang ada pendapat dia masing-masing. Itu hak anda. Namun, sebaiknya cara meluahkan tu bagi okey sikit. Ada yang tulis kat saya karangan semata-mata nak hina kami. Why nak hina? Tak ada function lah. Kalau hina warga Malaysia sekalipun tak function. Sebab at least, at the last rumah tu, kami tak sewa. Kami dapat rumah tu. Kira bagus tak bagus kan? Okey, jadi simple. Jangan hina kami tak hina. Nak luahkan pendapat silakan tapi dengan cara yang baik, berhemah dan sopan santun. Okey, jadi okeylah semua. Sampai sini je video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.